Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ni yang? Menerusi perkongsian di laman TikTok, akaun Pali, satu kejadian lucu berjaya dirakam menerusi kamera dashcam yang memaparkan gelagat seorang suami yang terkejut daripada tidur apabila isterinya menjerit semasa memandu. Menurut pemilik video, dia meminta isterinya mengambil alih tugas memandu kerana terlalu mengantuk. Namun, tidak lama selepas itu, dia kembali terjaga selepas berlaku situasi cemas di jalan raya. Tak sampai 5 minit aku nak lelap mata. Betul lah orang kata kalau mengantuk bagi bini drive auto segar. Tulisnya di ruangan caption. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ni yang? Sayang, kita tadi nak berlanggar tu yang. Ha? Sumpah saya. Ya Allah, sekejap aku. Cuba saya tengok balik ni. Sekejap Allah. Astagfirullahaladzim. Saya nak buat pintu tak? Nak. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen terhibur melihat gelagat pasangan berkenaan. Ada yang menyifatkan reaksi isterinya sebagai comel, manakala tindakan si suami yang sabar dan pasrah pula turut dipuji. Beberapa pengguna TikTok turut berkongsi pengalaman memandu bersama-sama pasangan masing-masing, terutama yang mudah panik apabila berada di jalan raya. Walaupun mencuit hati, perkongsian ini turut mengingatkan orang ramai tentang pentingnya memastikan pemandu benar-benar bersedia sebelum memegang steering demi keselamatan semua pengguna jalan raya.